ada satu lagi. Bila buka-buka je tengok warna ni, kenapa ada dua surut Kek? Nak tengok apa sebenarnya yang Kek Wah beli ni. Macam mana dapat ni? Okey. Jom. Bismillah. Pula nak letak autofocus tu. Habis blank-blank muka Kek Wah kan. Cantiknya. Ini adalah kad slot emas kita lah, kita boleh simpan. Tak kisah yang Lina ke apa semua boleh simpan kat sini. Okey. So baru Kek Wah teringat. Ya Allah, ini kad ni custom untuk Kek Wah. Custom sebab dia ada nama penuh kat sini, nombor PG code. Ini adalah menandakan yang Alhamdulillah Kek Wah adalah master dealer Public Gold. Official lah. Maksudnya ada kad identiti pengenalan diri sebagai master dealer. So ini kad dia. Emasnya 0.5 gram. So ada nama Kek Wah. So memang dealer ni kalau dia jadi nombor dealer, priority dealer ataupun master dealer, dia kena ada kad ni. Kad ni diwajibkan. So tak ada masalah sebab ini adalah modal tidak hangus sebab kita ada emas. Dan dengan pembelian website juga, sebenarnya Kek Wah dapat rasanya dalam 20 voucher yang Kek Wah boleh bagi kepada siapa-siapa yang nak buat pembelian emas. So siapa nak buat pembelian emas full payment, boleh roger Kek Wah, boleh dapatkan voucher. Nanti Kek Wah bagi voucher. So voucher tu limited, siapa cepat dia dapat.